Mama. Ya, ya. Sayang mama. Mak. Ya, tengok ni. Mama beli apa? Mama beli biskut. Banyak-banyak. Sekejap. Mama beli biskut dan coklat. Ini adalah biskut-biskut dan coklat saya beli dekat Jajan Viral Sungai Buloh. Jom kita unboxing. Kalau nak tengok video ni, apa yang saya beli, tengok video ni sampai habis, okey? Jajan Viral. Ni adalah tempat syurga untuk borong biskut-biskut, keropok-keropok, muruku-muruku pun ada, mainan, apa lagi, gula-gula, snack-snack, semualah macam-macam ada. Ada frozen food pun ada, semua ada. Semua ada. Ini kalau contoh korang nak buat door gift, ataupun apa lagi, hadiah-hadiah untuk hadiah birthday kan, boleh beli dekat sini. Macam-macam ada. Saya memang suka beli dekat sini. Okay, nampak hamper pun ada. Sini bahagian muruku-muruku. Besar ya dia punya paket. Ni semua Maggi-Maggi, keropok-keropok, snack-snack, semualah ada, macam-macam ada. Memang rambang mata nak beli kat sini, okey. Kalau korang warga Sungai Buloh memang kena datang sini. Okey, sebelah dia ni ada bangunan ni kan, warna coklat ni. Ini sebenarnya dia under Jajan Viral juga. Okey, kalau tak silap. Okey, tapi dia more kepada coklat-coklat. Okey, dia khaskan tempat untuk coklat-coklat, marshmallow apa semua dekat sini. Tapi dia ada satu bahagian untuk bunga juga. Okey, yang ni marshmallow tapi paket besar ya. Paket kecil tak ada, paket besar. Memang untuk borong. Kalau korang nak beli borong, boleh beli kat sini. Kalau macam ada event ke apa ke, lebih baik beli kat sini lah. Tengok comelnya. Ni marshmallow tau. Bentuk itik. Okey, rambang mata nak beli. Tapi tak jadi beli marshmallow kat sini sebab saya nak beli sikit je. Next time. Alright, so kita jumpa Mr. Beast punya coklat. Saya memang suka sangat tengok video-video Mr. Beast sebab memang sangat-sangat entertaining. Okay, coklat-coklat lain pun ada. Semua jenama lah, you name it, semua ada. Let's go unboxing. Ya Allah, comotnya baby ni. Okay, so first saya beli. Tada! Dia suka kan yang ni kan? Ni biskut, dalam dia ada coklat. Ni kesukaan anak saya lah. Saya pun suka. Nah, ya. Biskut ya. Suka tak? Yeay! Ayah mama. Bagi kat nenek sayang, bagi kat nenek. Okay, lepas tu saya beli biskut. Ni. Okay, dadah. Ini adalah biskut Julis. Biskut Julis banyak ya ni. Alah, dia dah hancur sikit. Maklumlah. Ni bukan dekat sana okey je, tapi ialah bila kita travel sampai ke rumah, jadi dia ada hancur sikit lah. Tapi tak apa. Majority elok lagi. RM5 sahaja, RM5 lebih je. Yang tadi pun sama RM5 lebih sahaja. Tapi dapat banyak juga ni. Yang ini berapa ni? 290 gram. Yang tadi mungkin dalam 200-300 juga. Lebih kurang sama saiz dia. Okey. So tada! Yang ketiga. Ni adalah biskut. Wah, nama dia biskut rokok. Biskut rokok nama dia. Okey, 345 gram. Okey. Tak tahu lah kenapa biskut rokok, tapi bukan dia berbuat daripada rokok ya. Dia macam ni. Banyak gila ya. Ni RM5 lebih juga. Okey, banyak sangat ni. Kenapa saya suka beli dekat Jajan Viral ni? Sebab dia banyak sangat biskut-biskut macam ni. Ada marshmallow, ada candy, keropok-keropok, muruku pun ada, kuih-muih.
bukan kuih-muih macam dekat tepi-tepi jalan, bukan. Dia macam kuih-kuih raya. Apa lagi yang ada kat sana? Ada mainan-mainan pun ada. Macam-macam lah, macam-macam. Even Maggi-Maggi pun ada. Jadi saya belilah Maggi satu. Bukan Maggi, sorry. Mi sedap. Ni mi sedap, ada perisa ayam crispy. Dalam banyak-banyak perisa mi sedap, saya paling suka yang ni sebab dia ada kriuk-kriuk ayam crispy tu. Sedap, memang sedap yang ni, okey. Dia lagi murah sikit berbanding dekat 99 ke ataupun supermarket ke. Yang ni lah, okey. Setahu saya lah. Okey. And also macam biskut macam ni, kalau beli dekat macam pasar raya kan, ada kan orang jual banyak biskut kan. Biasa 100 gram tu RM2, RM3 macam tu lah. Tapi yang ni lebih murah sebab dapat banyak ni. Nampak? Dapat banyak. So, okey lah berbaloi kan. Sebab dekat sana, Jajan Viral adalah tempat untuk kita borong benda-benda yang saya cakap tadi tu. Biskut-biskut, gula-gula, kuih raya, mainan, macam-macam ada kat sana. Ni kat Sungai Buloh lah. Okey, lepas tu saya sekejap sayang. Okey, lepas tu dekat sebelah Jajan Viral tu ada satu kedai yang khas untuk coklat-coklat sahaja. Marshmallow macam tu. Okey, bunga ada juga kalau tak silap. Okey, tapi dia under the same company iaitu Jajan Viral. Okey, so siapa saya beli adalah yang ni. Ini adalah Feastable daripada Mr. Beast gitu. I'm so excited bila nampak benda ni. Sayang, nanti tak nampak. Janganlah bebel. Mama nak bebel, dia pun nak bebel. Gigit nanti baru tahu. Okay, so bila saya pusing-pusing dekat kedai tu kan, saya nampak je ni, memang saya terus excited lah. Sebab saya memang suka tengok video-video Mr. Beast. Sebab dia memang, video dia memang best kan. Jadi memang excited lah. Okay, yang ni. Ni harga dia RM13.90 kalau tak silap. Agak mahal lah ya untuk coklat yang kecil macam ni. Tapi tak apa, kita nak cuba-cuba je kan. So why not, sekali-sekala. Okay, tada. Tak sangka boleh ada kat Malaysia. Lepas tu bila nak bayar tu, saya ternampak pula yang ni. Tada. Ni adalah Cadbury Dairy Milk Chips Mo. Dia ada collaboration dengan Chips Mo. Yang ni sedap. Yang saya pernah makan lah sebelum ni. Dia memang sedap lah. Pada saya memang sangat-sangat sedap. Okay. Lepas tu saya beli ni KitKat. Nah KitKat baby. Nah KitKat baby. KitKat sedap. Nah, dia memang tak suka sangat. Ni bagi nenek saya. Bagi nenek. Tolong bagi nenek 2 ni please. Tolong nenek, tolong simpankan please. Thank you baby. Thank you sayang. So itu saja untuk video haul kali ni. Biskut-biskut, coklat-coklat daripada Jajan Viral. Thank you so much for watching. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Banyak lagi video yang menarik akan datang. Bye.